Oh? Hey, Rara punya pokok rose pink ni pun dah tumbuh bunga baru. Yang Rara baru tanam dekat tepi ni, depan halaman rumah. Dan petang ni Rara ingat Rara nak tanam pokok ni. Rara tak tahu, mungkin adik-beradik monstera juga kot. Yang ni monstera. Rara ingat nak tanam pokok monstera ni dekat situ. Tapi rasa sayang, tapi nak tanam juga. Yang ni daun baru keluar. Sebenarnya biasanya dia ni Rara letak dekat dalam tau. Rara tengah fikir nak tanam dekat luar ke tidak. Kat belakang masih ada lagi satu lagi pokok monstera dalam pot kecil macam ni. Dia sedang membesar. Dalam dilema saya lah, nak tanam ke tidak, tanam ke tidak, tanam ke tidak, tanam ke tidak. Bekas ni Rara terpaksa pecahkan dia sebab akar dia dah tebal sangat. Akar dia sampai dah terkeluar pada lubang. Alhamdulillah, akhirnya berjaya Rara keluarkan daripada pasir. Tanah tak berapa cukup, kemudian Rara kambus dengan tanah yang tanah hitam. Ini je lah. Dia dah kambus dengan tanah hitam. Ini batu dia.
Sekejap. Pecah. Terpaksa pecahkan sebab akar dia dah keluar dari lubang. Yang ni dia punya akar dalam potong tadi. Lepas tu mangkuk ni elok lagi boleh guna semula. Rara nak ambil pokok balung ayam ni untuk tanamkan dalam bekas pasu yang jiran Rara bagi tu. Rasanya yang ni okey lah. Dia tak tonjang sangat. Satu yang ni, satu yang ni. Kalau lebih pun tak apa. Ambil yang ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Rara siram air bagi dia punya akar lembut. Cara dengan anak-anak dia sekali pergi. Ya. Oh, tu cantik. Segar dia lepas Rara virus dia tadi. Ambil lah. Rara tanam lebih dalam satu bekas pasu. Bukan sikit lah, banyak. Tanam dalam pasu acik tu. Bersih terus. Bersih terus Rara punya. Ya. Ini melengkung lah. Melengkung boleh lah. Cantik lah. Lepas kena reuse, kami segar bagi dia. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Kau cabut. Okay, ni semua dah tanamkan dalam bekas tu. Dah bawa pergi belakang. Banyak dapat lah tanam dalam bekas pasu Cik Ati. Okay, bawa pergi belakang. Aduh, 3 serangkai. Oh ya. Oh, tak suka manis ya. Mak ada. Mak tibai dia kan, Dik. Dia asyik nak menjerit je, Dik. Okay, letak sini dulu. Sekejap lagi kita buat, dah nak pergi makan. Terima kasih kerana sudah menonton. Pada korang yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, komen yang manis-manis. Teruskan menonton video Rara yang seterusnya. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.